Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kumpulan sensor stopwatch akan membentangkan tentang sensor stopwatch. Sensor stopwatch adalah sensor diffuse reflection infrared switch yang mengesan objek pada jarak 10 cm. Ia beroperasi dalam cuilan Volton DC 636V dan menggunakan output NPN. Sensor ini ideal untuk aplikasi pengesan objek automatik termasuk dalam sistem timer. Antara kelebihan yang terdapat pada inovasi saya ialah sesuai untuk pengukuran masa yang tepat, mudah integrasi sesuai untuk sistem seperti Arduino dan digunakan dalam automasi industri dalam pengesan bergerak. Objektif pada inovasi ini ialah untuk membangun sistem timer automatik menggunakan Arduino Uno dan sensor E3F DS104 yang dapat mengukur masa dengan ketepatan tinggi tanpa input manual serta menguji prestasinya dalam pelbagai aplikasi. Masalah dalam banyak aplikasi yang memerlukan pengukuran masa yang tepat seperti sukan, eksperimen, pengukuran timer, komersial sering bergantung pada input manual yang boleh menyebabkan kesilapan pada manusia. Selain itu, pengesan objek secara automatik dalam sistem timer juga menjadi cabaran, terutama dalam situasi yang memerlukan ketepatan yang tinggi. Oleh itu, terdapat keperluan untuk membangun sistem timer stopwatch yang boleh mengesan objek secara automatik dan mengira masa tanpa campur tangan manusia. Empat produk ini ialah produk ini dapat meningkatkan ketepatan pengukuran masa dalam pelbagai aplikasi seperti sukan, eksperimen dengan mengurangkan kesilapan manusia. Penggunaan sensor yang automatik menjadikan lebih efisien dan praktikal untuk digunakan dalam persekitaran yang memerlukan pengesan objek secara tepat dan cepat. Selain itu, produk ini juga membuka peluang untuk penggunaan sensor dalam aplikasi automasi yang lebih luas. Ia juga memudahkan pengukuran masa tanpa gangguan manual. Sekian, terima kasih.